Geng, alang-alang nak hujan ni dan nak cepat-cepat tunjuk dekat hampa siapa yang sesuai pakai TNT 150 klasik ni. Yang pertama untuk abang-abang yang suka design klasik retro tapi still nak motor ni lasak. Ida nak tunjuk ni, motor ni memang khas untuk abang-abang yang suka motor nampak lasak tau. Motor ni memang special sikit sebab dia main dengan design klasik tapi ala-ala scrambler. Tengok seat dengan lampu depan ni pun dah nampak dah sebiji macam design cafe racer. Yang kedua untuk abang-abang nak try adventure baru, nak try off-road, motor ni lah yang paling sesuai. Sebab tu lah Ida kata motor ni bukan saja nampak lasak tapi dia main dengan semua features off-road. Tengok dekat bahagian bawah ni main dengan skid plate, siap main dengan besi lagi tau. Dah siap main dengan frame juga, so abang tak payah tambah yang aftermarket. Selain tu main dengan tayar yang jenis multi-purpose. Muffler yang tinggi ni abang nak buat kedai ayak pun tak ada masalah. Tengok dia punya mudguard ni pun tinggi mana, ground clearance dia pun tinggi. Yang ketiga, barang kalau dah minat tak payah buat off-road lah, buat pakai hari-hari pun tak ada masalah. Betul tu, nak buat pakai daily pun tak ada masalah motor ni. Sebab dia main dengan 150cc, dia punya enjin pun boleh tahan padu juga. Walaupun semua features dia untuk off-road, tapi kalau abang bawa pakai daily pun sedap. Lagipun harga motor pun RM6,888 saja. Memang tak rugi kalau abang beli ni. Nak dapatkan pemudah je tekan beg biru, nanti dah roger semua detail. So jom dapatkan TNT 150 klasik daripada KTNS. Siapa-siapa nak pakai pun boleh, tak ada masalah.